kesebelasan terbaik EPL untuk musim 2024-2025. Sebelum aku mula, aku nak terangkan sikit pasal review ni. Aku akan guna formasi favourite aku iaitu 4-3-3. Okay, so 4 defender, 3 midfielder dan 3 forward. 3 attacker lah. Okay. So untuk kali ni aku akan pilih 3 pemain terbaik untuk setiap posisi dan aku akan explain sikit pasal diorang punya statistik, dan lepas tu baru aku akan come out dengan player pilihan aku lah. Okay, so kita mulakan dengan posisi goalkeeper. Goalkeeper aku ada 3 pilihan pemain aku adalah Matt Sells, goalkeeper Nottingham Forest. Okay, Jordan Pickford, goalkeeper Everton, dan David Raya, goalkeeper Arsenal. Untuk posisi goalkeeper ni aku ada 3 faktor lah yang menentukan yang mana satu goalkeeper terbaik. Faktor utama adalah jumlah clean sheet. Faktor kedua adalah gol bolos. Okey, dan faktor ketiga adalah berapa banyak dia orang save. Kalau kita tengok daripada clean sheet, clean sheet ni kayaknya macam dia orang tak, satu game tu dia orang tak bolos lah. Untuk clean sheet antara 3 ni, Matt Sells paling banyak clean sheet 13. Okay, dan paling sikit adalah Jordan Pickford 10. Untuk gol bolos pula, goal conceded, paling sikit kita tengok kat sini adalah David Raya, 33 je dia bolos, dan Matt Sells dengan Jordan Pickford dia bolos sama, 44. Okey, yang ketiga pula jumlah save paling banyak adalah Matt Sells, dan paling dengan 115, paling sikit adalah David Raya, 80. Okey, pada sini kita boleh tengok yang clean sheet, Matt Sells paling banyak. Okey, Jordan Pickford walaupun dia 10, dia paling sikit, tapi kita kena tengok juga situasi kelab dia. Macam Everton, dia mula-mula season dia bergelut dengan relegation. So lepas David Moyes summit tu baru dia start ni lah, catch up lah. So walaupun kenapa aku pilih Jordan Pickford ni, sebab walaupun team dia macam relegation battle lah, tapi dia still boleh keep clean sheet sebanyak tu. 10 tu kira banyak lah untuk EPL punya kelab. Okay, so tapi antara 3 ni Matt Sells paling banyak lah, 13. Nottingham Forest pun season ni Matt Sells ni salah satu dia punya key player lah yang membuatkan Nottingham Forest boleh fight untuk masuk ke Eropah. Okey, goal concede paling sikit David Raya. So kita tahu memang Arsenal season ni dia punya defending dia memang kental. Cumanya dia ada masalah daripada segi attacking. So David Raya salah satu faktor utama yang membuatkan Arsenal punya defend mantap lah season ni. Save pula, kita tengok Matt Sells dengan Jordan Pickford ni lebih kurang dia punya jumlah save dia. Dan tapi David Raya dia punya save 80 je. Nampak sikit, tapi sebenarnya dia sikit tu sebab dia punya orang cakap dia punya line of defense depan dia tu tak bagi orang shot banyak lah kat dia. Dia punya shot tu dah kena filter awal-awal dengan dia punya defend. So dia tak perlu banyak kerja lah compared to Sells dengan si Pickford ni. So walaupun save dia kurang, tapi dia kira efficient lah, sebab dia punya goal concede pun tak banyak. So kita boleh kata yang dia efficient lah kan. Matt Sells, David Raya dan Jordan Pickford, bagi aku punya ranking nombor 3 adalah Jordan Pickford. Okay, nombor 2 adalah David Raya, dan nombor 1 bagi aku adalah Matt Sells. Goalkeeper pilihan aku untuk musim ini adalah Matt Sells lah. Dia key player untuk
dia bantu Nottingham Forest fight untuk ni lah, masuk ke Eropah untuk season depan. So setakat ni masa aku review video ni, Nottingham Forest nombor 7. Walaupun dia dah jatuh sikit lah, dah ujung-ujung season ni dia jatuh sikit, tapi Matt Sells ni bagi aku memang goalkeeper paling terbaik lah untuk musim ni. Okay, itu adalah posisi goalkeeper. Kita pergi pula kepada left centre back. So left centre back, 3 pilihan aku adalah Saliba daripada Arsenal, atau Murillo daripada Nottingham Forest, dan ketiga adalah Virgil van Dijk daripada Liverpool. Jom kita tengok dia punya stat untuk centre back ni. Aku pilih stat pertama adalah jumlah gol, lepas tu adalah jumlah block yang diorang buat. Contohnya dia attacker pihak lawan shoot, diorang block berapa banyak, dan ketiga adalah berapa banyak diorang bolos. Okay, kita tengok jumlah gol adalah Saliba 2 gol, Murillo 2 gol dan Virgil van Dijk 3 gol. Okay, so kat sini nampak Virgil van Dijk gol paling banyak. Okay, lepas tu block pula paling banyak Murillo 44, Virgil van Dijk dengan Saliba 16 dengan 15. So kat sini kita nampak yang memang beza lah. Kalau kita tengok kelab tu kan, dia punya level lah, macam Arsenal dengan Liverpool kan, kayaknya macam attacker tu tak banyak shot. So sebab tu lah defender ni dia punya jumlah block dia tak banyak compare dengan yang Nottingham Forest ni. Macam Murillo ni dia kena banyak buat kerja sikit lah. So sebab tu dia punya block tu tinggi, 44. Faktor ketiga, goal concede, goal bolos. Yang paling sikit adalah Saliba 29. So Virgil van Dijk dengan Murillo ni lebih kurang lah. Van Dijk 37, Murillo 42. Itu adalah statistik tiga-tiga ni. Bagi aku left centre back yang terbaik untuk musim ni adalah Virgil van Dijk. Okay, aku bukan bias sebab hari ni aku pakai baju Celtic sebab takut orang cakap aku bias. Memang Van Dijk lah, kalau macam kita tengok daripada side neutral, memang Virgil van Dijk ni memang centre back terbaik lah untuk musim ni. So dia bantu Liverpool menang Liga, dan dia punya statistik pun kalau kita tengok pun tak kayaknya macam cantik lah dia punya statistik tu. So dia pun captain juga untuk Liverpool season ni. So bagi aku Van Dijk adalah left centre back terbaik untuk musim ni. Saliba dengan Murillo pun memang tak banyak beza juga, cumanya Van Dijk bagi aku adalah the best lah untuk musim ni. So left centre back aku pilih Virgil van Dijk. Okay. Left centre back nombor 1 Van Dijk, nombor 2 aku pilih Saliba, nombor 3 aku pilih Murillo. So kita pergi pula kepada right centre back. 3 pilihan aku adalah Dean Huijsen daripada Bournemouth, Gabriel Magalhaes dari Arsenal, dan Milenkovic daripada Nottingham Forest. Sama juga macam left centre back, ada 3 faktor kita tengok. Nombor 1 jumlah gol, lepas tu jumlah block, dan ketiga adalah goal concede. Jumlah gol Gabriel 3, Milenkovic 4, Dean Huijsen 3. Tak banyak beza, Milenkovic paling banyak 4. Lepas tu jumlah blok pula adalah lebih kurang juga aku tengok. Gabriel 29, Huijsen 28, Milenkovic 24. Okay, dan gol bolos, gol concede paling banyak Milenkovic 43, paling sikit Gabriel lah 22. Blok lebih kurang ni tiga-tiga ni. Cumanya gol concede ni aku nampak Milenkovic banyak sebab dia main paling banyak dalam antara tiga-tiga ni. Paling banyak game dia main 35 game. Gabriel dengan Huijsen 28 dengan 30. Gabriel dia main sikit sebab dia ada masalah injury. Dean Huijsen pula awal-awal season dia tak banyak main sangat. Si Senesi main. So Senesi injured baru dia dapat chance lah main. So sebab tu dia punya appearance sikit. So sebab itulah dia statistik tu nampak kurang sikit lah berbanding dengan Milenkovic.
So Milinkovic ni memang mainstay lah, dia miss satu game je. Antara tiga-tiga ni aku pilih Gabriel Magalhaes sebagai pemain pilihan untuk right centre back, pemain terbaik. Okey, kenapa aku pilih, walaupun dia antara tiga-tiga dia main paling sikit, tapi nampaklah impact dia tu besar untuk tim Arsenal. So kalau macam dia tak main, Arsenal punya defense tu nampak senang kena tebuk lah. So Saliba dia tak boleh seorang-seorang. Dia kena ada Gabriel juga, baru dia macam nampak dia punya performance tu menyelah. So Gabriel ni boleh dikatakan dia macam key player lah untuk defending Arsenal tu. So right centre back ni, nombor 1 aku pilih Gabriel, nombor 2 aku pilih Milinkovic, dan nombor 3 Dean Huijsen. Left centre back Van Dijk, right centre back adalah Gabriel. Kita pergi pula kepada left back. So left back, 3 calon adalah, first calon adalah Milos Kerkez, Bournemouth. Calon kedua adalah Joško Gvardiol, Manchester City, dan calon ketiga adalah Anthony Robinson daripada Fulham. Untuk left back dengan right back, aku akan tengok stat berapa banyak gol, berapa banyak assist dan berapa banyak bolos. Kerkez gol 2 biji, Gvardiol paling banyak 5, Anthony Robinson 0, tak ada gol. Okay, so untuk assist pula, Kerkez 6, Gvardiol tak ada assist 0, dan Anthony Robinson paling banyak 10. Okay, dan gol bolos, Kerkez 43, Gvardiol 40 dan Robinson 45. So paling sikit bolos adalah Gvardiol. Kalau kita tengok daripada statistik ni, paling banyak assist Anthony Robinson lah, 10 assist, dan paling banyak gol adalah Joško Gvardiol, 5 gol. Si Kerkez ni pula nampak seimbang lah, ada 2 gol, ada 6 assist. So sebenarnya tiga-tiga player ni aku minat. Okay, ada diorang ada kelebihan diorang sendirilah. Tapi bagi aku untuk left back terbaik adalah Anthony Robinson untuk musim ni. Kenapa aku pilih dia? Aku tengok dia punya gameplay seimbang, dia attack dia padu, dia punya defending pun padu. Kalau game Liverpool lawan Fulham, Salah memang susah nak lepas dengan dia. Memang dia jaga Salah betul-betul, tapi time Fulham attack pun dia tolong juga. Dia selalu orang cakap overlap ke depan lah. Sebab tu dia boleh banyak assist. Cumanya itulah, kalau boleh, memang Liverpool sekarang pun Andy Robertson performance dah jatuh. Aku memang kalau boleh aku nak Anthony Robinson masuk Liverpool lah. Cumanya dia dah tua sikit, umur dia dalam 28. Susah lah kalau dia nak masuk Liverpool. So better Liverpool ambil Milos Kerkez lah. Gvardiol pun power. Awal-awal season dia main banyak kat left back, sebab tu dia banyak gol. Dia punya gol pun boleh tahan juga lawa-lawa. Lepas tu cuma yang dia punya statistik dah start menurun sebab ujung-ujung season ni Guardiola dah start pakai dia sebagai centre back dengan Ruben Dias. Pilihan aku nombor 1 Anthony Robinson, nombor 2 Joško Gvardiol, dan nombor 3 adalah Milos Kerkez. Okey, kita pergi kepada right back. Right back ada 3 player juga. Okey, aku pilih pertama adalah Jurrien Timber daripada Arsenal. Nombor 2 Trent Alexander-Arnold, Liverpool. Walaupun dia nak masuk Real Madrid, tapi aku masukkan dia juga dalam list ni. Nombor 3 adalah Ola Aina, Nottingham Forest. Okay, so sama juga macam left back. Kita tengok jumlah gol, jumlah assist dan jumlah gol bolos. Trent 3 gol, Jurrien Timber 1 gol dan Ola Aina 2 gol. Assist Trent paling banyak 7, Timber 3 dan Aina 1 assist. Okay, so bolos pula paling sikit Timber 21, Trent 25 dan paling banyak bolos Ola Aina. Ola Aina aku pilih dia player nombor 3 dalam list ni. Okay, sebab dia antara key player juga untuk Nottingham Forest. Dia punya permainan solid. Dia macam yang Robinson Fulham juga.
dia balance attack dengan defending dia. Kalau tengok Liverpool masa Forest lawan Liverpool pun tengok dia perform lah, dia jaga left wing. Luis Diaz memang susah Luis Diaz nak gelecek dia. Okay, so nombor 3 Ola Aina. Nombor 2 aku pilih Jurrien Timber. Jurrien Timber dia pun keras juga, perform juga untuk musim ni Arsenal. Season lepas dia tak banyak main sebab injured. So season ni dia buktikan lah dia ada kualiti untuk main kat EPL. Memang solid lah Mamat ni. Okay, dan nombor 1 bagi aku yang terbaik adalah ni Trent Alexander-Arnold. Walaupun kecewa juga dia dah masuk Real Madrid, tapi aku tak boleh nafikan yang dia adalah right back terbaik untuk musim EPL ni. Okay, so dan aku Ola Aina nombor 3, Jurrien Timber nombor 2 dan Trent Alexander-Arnold adalah nombor 1 untuk posisi right back. Ini adalah part 1 untuk review aku. Nanti kita sambung part 2. Part 2 nanti aku akan sambung posisi central defensive midfielder, central midfielder, central attacking midfielder. Ini adalah untuk posisi midfield lah. Okay, dan untuk attacking pula aku akan ulas left wing, right wing dan juga striker. Okay, so tunggu aku punya next video untuk lagi 6 posisi dan terima kasih. Alright, jangan lupa subscribe.